Misi slow ride dari Banting ke Eropah disponsori oleh Castro Malaysia, GT Max, Zama Isim dan Ainu Food. Stay tune di video aku sampai habis geng. Good morning geng, selamat kembali di vlog aku. Hari ni 10 hari bulan 7. So aku kat rumah Abang Yun, kat area Satun, kampung apa aku lupa nak terletak kampung apa. So by the way, hari ni punya aktiviti kita akan explore Pekan Satun. Pergi dekat main center dia lah, center Satun. Kat situ ada museum, ada masjid. So benda yang basic lah ni abang. Selamat pagi abang, macam biasa masuk vlog saya. Nanti dah tak kita abang pelawar makan. Masya Allah, abang pagi-pagi dah belikan makanan dah untuk kita orang. Rezeki di pagi hari ini. So Vic, macam mana? Hari ni kita ke Satun aja. Ya. Dah ronda-ronda dulu. Ronda-ronda dulu. Lepas tu masih di Satun kan? Tak keluar lagi kan? Oh, masih dalam wilayah Satui. Wilayah Satui. Kita punya plan mungkin esok kan? Baru ke Terang. Sebab panjang lagi tu. Ada sebab Selasa kan, ni baru Sabtu, Ahad, Isnin. Ada 3 hari. Sabtu, Ahad. Tak apalah, nanti kita orang pandai lah. Boleh tu sempat kalau kita pergi Patalong kejap. Boleh. Kan? Just explore kan. Lepas tu patah balik. Kira jauh lah. Tak apalah, kita nak fleksibel. Tengok macam mana. Tak ada ni. Tadi semalam okey, perut dia okey, dah muntah lah. Aduh, dah baik dah. Dah okey balik Badan tak sihat. Abang hari ni badan tak sihat. So, ada kopi geng. Kopi. Ni apa, kuih apa ni? Kita tengok dulu. Macam dah ni cok badak. Cucuk badak apa Bek? Dia badak. Alamak. Dia dalam inti kelapa. Oh, inti kelapa. Ini inti sama. Sini inti kelapa. Yang ni pernah nampak? Yang ni sini panggil onde. Onde. Ini pernah nampak? KL panggil Ni tak pernah nampak. ini pulut. Oh, ni pulut. Oh, kalau orang sini yang kau cakap, orang sini makan pulut dengan ikan. Dengan ikan atau ayam. Atau ayam. Ini dah lemak. Terbang. Budaya Thailand yang Dia tak ada nasi lemak Baik. Nasi kopok tu pun makan pulut. Oh, kuah mok atau pulut. So jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang ride ni, benda yang paling aku risau sebenarnya bukan jalan jauh atau motor rosak, tapi kos makan, minum dan tempat nak bermalam. Bila dah mula bermusafir ni, baru aku faham satu benda. Rezeki orang bermusafir ni memang Allah luaskan. Sepanjang perjalanan ni, aku dipertemukan dengan ramai orang yang baik. Macam Abang Yu ni bukan je sudi bagi aku tumpang bermalam. Pagi ni dia siap bangun awal sediakan breakfast. Abang sediakan makan, ya Allah. Terima kasih bang. Baik bang. Makan tengah jalan Masya Allah. So baiknya orang. Doka sediakan makan, tempat tinggal lagi. Tempat tinggal yang selesa, satu malam kat sini. Itulah rezeki hari ni kita kat kampung ni. Orang cakap di-entertain dengan baik lah. Sebelum gerak tu, Abang Yu excited nak ambil gambar dengan kami. Sepanjang kami di rumah dia, layanan memang terbaik. Dia sendiri cakap, apa yang abang ada tak seberapa, tapi abang cuba bagi yang terbaik untuk kamu. Terharu dengan ayat tu geng. Kalau aku tak mulakan pengembaraan ni, belum tentu aku dapat rasai sendiri kebaikan yang ikhlas daripada orang-orang baik macam ni. Pit Hut Shipyard. Wah. Selalunya siap tu berapa lama bang? Nak siap tu. Oh, berapa lama juga? Lama. Setahun ada bang? Boleh jadi setahun Tu kapal layar tu. Ni Mak Saleh katanya. Mungkin dari Europe. Tak sure dari mana, tapi tengoklah. Juta Korang tengah repair servis lah kan? Servis repair semua kat sini kan? Cantik lah.
Tempat ni memang terkenal dalam kalangan pemilik kapal layar dan yacht dari pelbagai negara. Ramai sanggup hantar kapal mereka ke sini sebab kos servis dan pembaikan jauh lebih berpatutan berbanding di negara lain. Tetapi kualiti kerja tetap dipercayai lah. Menariknya bukan kapal dari Thailand je yang berdatang ke sini. Ada juga kapal layar dari Malaysia yang memilih untuk buat servis di sini. Kerana lokasinya dekat je dengan Langkawi dan reputasi shipyard ni yang dah lama dikenali dalam komuniti pelayar. Kalau tengok sekeliling memang penuh dengan kapal layar pelbagai saiz yang sedang dibaiki dan diselenggara. Berat. Betul. Ya. Kan nak parking boat kan. Dia pergi turun bawah. Pergi turun bawah kan? Tak pergi bawah. Tak boleh? Tak boleh darat. Dia tak boleh darat? Dia turun lah. Lepas tu Abang Yu bawa kami ke kampung Cih Bilang. Dekat sini ada mural yang cantik dan penuh dengan cerita tentang kampung ni. Menariknya kampung Cih Bilang ni merupakan antara kampung asal masyarakat Melayu. Oh, Kampung sini. kampung sini gambarnya. Cakap Melayu semua. Ni semua cakap Melayu. Ya. Ronaldo. Oh, Inilah suasana pagi di kampung ni. Abang Yu bawa kami pusing-pusing sambil bercerita tentang sejarah dan kehidupan penduduk sini. Memang tenang dan nyaman naik motor sambil menikmati suasana pagi macam ni. Memang rasa damai lah geng. apa tempat isi minyak layan diri Bik? Ha, minyak. Ya. Basically ni bukan stesen minyak yang macam biasa. Dia ada layan diri. So kau just letak je duit. Ini ya. Masuk ni. Tekan hijau. Boleh? Ha? Sini dulu baru tekan. Oh, bonus. Lepas tu tekan. Tekan. Hijau. Senang. Oh. Turun dalam. Kat tepi jalan je, macam itu je. Random geng, tiba-tiba kena panggil. Abang ni siapa nama? Saya Andrew. Andrew. Okey. Minum. Tak apa. Sudah baru minum. Minum kopi mana dah? Ha? Tengok rumah dia malam. Dia nak mana malam? Mana dia tegelan? Baru je nak mula ride, lalu depan kedai minum tepi jalan ni, kawan Abang Yu terus panggil ajak singgah minum. Padahal kami baru je lepas sarapan. Tak apa kami berhenti sekejap bertegur sapa. Kalau bermusafir di sini jangan risau lapar atau dahaga. Mesti ada je orang baik-baik yang sudi belanja. Sampai sini saja Abang Yu temani perjalanan kami. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Terima kasih Abang Yu atas semua layanan yang baik. Semoga Allah membalas segala kebaikan Abang Yu. Ni aja tiga kan? Ha ni. Jeti Tamalang. Tamalang. Dia ada ferry boleh pergi Langkawi dengan Kuala Perlis. Oh, Kuala Perlis. Yang Kuala Perlis baru buka kemarin ni. Oh, kemarin ni? Ha, kemarin. Oh, laluan tu baru buka. Ha, belum ni dah ada tapi tutup ni baru buka ni. Kau balik. Inilah Kalau naik ferry ferry. Kuala Perlis dekat ah. Dalam 30 minit. Mak dekat sangat 35 minit. Kita balik Malaysia dulu lah. Dah parking tu. Boleh tengok, boleh masuk ke? Laluan. Wah, dah dekat dengan tu Langkawi. Kan? Jauh lagi. Replika Tamalang. Ketam. Batu tanah. Batu tanda apa? Tamalang. Tamalang. Kampung Tamalang. Ni semua lagi tapi kampung ni. Kampung nelayan. Kampung nelayan lah. Dia ada ada jambatan baru siap. Oh, jambatan baru siap. Wah. Cantik tu. Kita tengok pemandangan
Sekarang ni kami singgah di jeti Tamalang Satun. Inilah jeti yang menghubungkan Satun dengan Kuala Perlis menggunakan feri. Menariknya, laluan feri ini baru dibuka semula selepas hampir 5 tahun dihentikan akibat pandemik COVID-19. Harapnya pembukaan semula laluan ni dapat memudahkan lagi perjalanan antara Thailand dan Malaysia. Wah, nampak ini dari Kuala. So ni dah sampai dekat dia punya ni lah, ujungnya. Boleh tu. Boleh kat betul tu. Ni lagi dekat pada semalam. Sini lagi dekat kan, nampak kan? Dah makin. Cantik je. Kalau bahasa cakap Melayu, pebun. Kebun. Dekat Padang Patani. Padang Petani. Oh, jumpa orang jumpa Ahmad dari Naratiwat Patani, duduk di Bacok dekat dengan air terjun. So datang seorang Ya, satu orang. saja jalan-jalan di sini. Ya. Nak ke jeti nak ke ferry ke? Tak ada, jalan je. Jalan. Lepas tu patah balik. Balik. Oh, itu je. Jalan-jalan. Mari Masya-Allah. mari melawat tengok. Melawat. Sini dia baru buka ferry baru. Kemarin. Pergi Kuala Perlis. Ini baru. Yang sebelum ni Pilangkawi. Ini baru kemarin, baru semalam. Baru. Ada ferry ni Perlis. Boleh. Pergi lah kami. Tunku Kudin. Tunku Kudin. So, maknanya ni raja terakhir. Ada Sultan. Raja. Sebabnya Thailand hanya ada satu sultan je kan? Salah cakap apa? Satun lah. Sebab Satun dulu milik Kedah Kedah. Tak. Okay. sebelum diserahkan Ke pada Thailand. Basically Thailand memang ada satu saja sultan yang berkuasa mutlak kan? Tak ada sultan lain dekat negeri-negeri. Contoh kita negeri ada, setiap negeri ada sultan kan? Dan ni yang berkuasa raja ada satu lah. Satu je lah. Sebelum ni setiap wilayah dia ada. Wilayah ada. Tani pun ada. Patani pun ada. Satun. Oh, so macam itu ada sejarahnya. Let's go. Kita nak ke Bandar Satun. Kita explore pekan-pekan Satun. Jom. Wah, jalannya cantik. Bantam Malang. Konkrit ni bagus. Gila. Ni kan kawasan nelayan lah. Masih nelayan. Okey. Oh, nelayan lah kan? Ini pula jambatan baru di kampung nelayan Tamalang. Dulu penduduk di sini bergantung pada bot untuk berulang-alik. Sekarang dengan adanya jambatan ni, perjalanan jadi lebih mudah dan cepat. Selain memudahkan kehidupan penduduk, jambatan ni juga membantu nelayan membawa hasil laut ke darat dengan lebih mudah dan selamat. Kalau datang ke Tamalang, memang wajib singgah sini. Pemandangan laut, bot-bot nelayan dan suasana kampung memang cantik. Lebih-lebih lagi waktu pagi dan matahari terbenam, geng. So, aku pun tak akan lepaskan peluang ni nak ada experience tu, geng. Naik di atas jambatan ni lalu dan menikmati view di sini. Jambatan ni baru buat 5 bulan. Boleh dekat setahun lah. Setahun. Kalau sebelum ni memang nak cross ke sini je kena naik bot. Dulu kena naik bot. Aduh, jauhnya. Lambat lah, jadi lambat. Dalam masa 10 minit. 10 minit semata nak ke sana je. Ya. Dia kena tunggu. Allah. Belum masuk terbit. Kena tunggulah. Ya. Setiap pagi, setiap petang ke macam mana? Tengok tu tu bang. Ni orang tempatan ni. Ni semua cakap Melayu kan? Cakap Melayu memang. Semua cakap Melayu, Muslim. Islam semua. Masya-Allah. Ni berapa kampung? Ada? Dia 3 di sini 2 kampung. 2 kampung. Tamalang Tamalang Ulu dengan Tamalang Iliak. Tamalang Ulu, Dengan Iliak. Iliak. Wah. So satu je masjid kat sini kampung ni. kena ini yang orang Malaysia. Dia buka kedai makan. Orang sini dia buka kedai makan Malaysia. Banyak. Ramai. Ramai sana. Ada yang famous tu. Yang top. Dia kampus sini lah. Ada orang kampung sini. Ha. Di sini ada 2 masjid.
Masjid. Dua masjid. Masjid tu. Ayat ni Hulu. Oh tu nampak. Aduh. Biji tu cuma Malaysia buat bagi. Oh, Eh, Malaysia bagi? Dah pernah pergi ada apa gelangan takrawan. Malaysia bagi maknanya donation dari rakyat Malaysia. Sumbangan lah. Sumbangan lah. Masya Allah, hebat. So, itulah ceritanya. So, aku kat baru je sampai dekat jambatan ni, kat Malang. Lalu nak masuk pun konkrit, jalan ni cantik. Lepas tu kat ni pun jambatan ni kau tengok. Materialnya, Ini JKR kalau buat. Alamak, tak boleh tadi. Television. Tengoklah kualitinya. Tu orang lah. Kami pun terus mulakan ride ke Pekan Satun. Tiba-tiba cuaca berubah, gerimis sikit, nasib baik tak hujan lebat. Sebelum ni aku dah kongsikan suasana Pekan Satun di waktu malam. Kalau waktu pagi pula memang lebih meriah dengan aktiviti masyarakat setempat. Hari ni hari Jumaat, jadi kami tak sempat nak explore satu pekan ni. Lepas ni kami nak singgah ke satu museum. Tapi sebelum tu wajib singgah Amazon Cafe dulu geng. So time ni kita ronda-ronda dulu, tengok persekitaran di Pekan Satun. Style dia sama je macam kat KL. KL pun kejap hujan, kejap panas. Kita on the way ke PTT station. Lepas tu ada cafe Amazon. Orang nak ni lah. Aku nak buat kerja sebenarnya. Aku nak buat kerja. Ada urusan sikit. So kita rehat dulu baru explore Pekan Satun ni lah. Dekat dah ni, Pekan Satun. Dah sampai dah ni. Jadi kita explore Oh bukan. Suasana Pekan Satun yang agak sunyi, ramai orang. Mudah kalau dah letak dah lebat tadi. Ni cole. Kejap panas, kejap hujan random Oh kau punya phone tak boleh kena hujan Afiq? Phone kau bukan waterproof Afiq? Bukan, dia pecah tu. Oh pecah, alamak, tak boleh lah. Pelik kan ni. Tengoklah. Kita nak ke Cafe Amazon ke nama? Kita nak buat kerja tu. Macam tutup tu. Klik macam biasa, isi minyak. Aku tak payah. Aku ni dah penuh. Tu ada RON 91, RON 95. So boleh pakai dengan Visa cash. Diorang prefer cash lah, bukan Visa. Kita akan isi 100 baht dan 100 baht. Berapa ringgit Berapa ringgit? 1 baht lebih kurang 12 ringgit. 12 ringgit. Random gila hujannya. Kejap hujan, kejap panas. Tadi panas. Dari konti ya. Tadi. So kita nak ke Amazon Cafe. Tu macam tutup buka kan? So kita lepak jap. Dalam pukul 11 itu kita terus ni lah. Nak explore sikit. Andoi. Bulan Cepatlah. boleh cakap Melayu. Boleh. Wah. Sini rata-rata semua boleh cakap Melayu kan, bukan Siam. Boleh cakap Siam juga. Tak boleh. Kita Malang. Rumah. Tu dia bilang. Dia bilang. Baru pergi tadi. Oh, baru pergi tadi kan? Baru pergi dia bilang tadi. Oh. Okay. Berapa? Yang tu. Oh, berita tengok, 5 liter. 2.8. 2.8 lah. Itulah. Harga sama je. Tak. 91 banyak sikit lah. 91 banyak sikit sebab 2.8 liter. Minyak paling murah tu. Tu banyak juga dapat. So berbaloi lah. Tapi tak tahu apa kualiti 91 macam mana kan. Jom kita lepak Amazon Cafe. Baru je settle kerja. Aku kena update kat klien semua. So kita nak ke museum, lepas tu masjid terus lah kot, solat Jumaat. Aku rasa sempat tengok museum kot kan. Masjid tu tak apalah kot. Dia skip masjid yang dekat tengah. Dia tak boleh, dia slide-nya dia tak boleh solat Jumaat kat situ. Dia tak ada kot. Dia just datang nak tengok je. So kita datang museum lah. Jom. Kita pergi dengan Afiq jadi tour guide kita. U-turn, okay. Hati-hati.
Bagusnya kalau bawa LC ni macam ni lah. Sambil bawa boleh rakam. Tapi hati-hati ya geng. Safety first. Kita ada masa tak lama, 11.30. So kejap je. Kejap je ada masa. Let's go. Okay, sampai ni museumnya geng. Assalamualaikum. Wah, kita sampai geng. Parking mana? Jom. Fik cakap nak masuk museum ni, tengok rezeki korang lah. Dia tengok orang Malaysia, dia bagi masuk. Kalau tak berapa bat lah, 30 bat kot. Tadi semalam diorang cakap 30 bat. So kita bismillah, berdoa kepada Allah, rezeki kita ada, masuk free. Oh ni National Museum. Satun National Museum. Masuk lah. Ni kita berada dekat Museum Satun ataupun orang tempatan panggil Museum Tunku Kudin. Tunku Kudin. Okey, kalau nak tahu sejarah Satun, dia ada ceritakan sebar sikit dekat dalam ni lah. Satun dulu merupakan sebuah wilayah dalam negeri Kedah. Ni Kedah. Dia terpisah oleh perjanjian Siam British. Siam British pada eh? tahun 1909. Allah. Lepas tu British serahkan Satun kepada Siam. Okey, kalau nak tahu apa yang ada dekat museum ni, jom Kita masuk kat dalam. Let's go. Aku ni jenis tak minat sangat museum, tapi nak tahu sejarah tentang Satun ni menarik sebab dia only sultan punya pemerintah yang tinggal di Thailand, di Siam lah. So kita kena tahu serba sedikit sejarah yang ada di sini. Wah, agak menarik dalamnya. So ni Sawadika. Oh, a student yang jadi 120. 4%, 1% foreigner. 1%. 120 baht, which mean is equal to 14, only 14 ringgit. Kau tak? Okay. Okay? Masyarakat Satun lah. Apa sejarah yang ni, dia lebih kurang Macam orang Melayu. ni tebayan. Tebayan Ni, kan? wow, ada, wow. Yang paling menariknya wow. Wow, layang-layang. Dia punya design pun menarik, macam design local design lah, Melayu punya style. Museum ni banyak menceritakan sejarah dan asal-usul negeri Satun. Antara yang paling menarik ialah kisah Kauli, iaitu masyarakat laut yang tinggal di Pulau Lipeh. Mereka dah tinggal di kawasan ni sejak ratusan tahun dulu dan kehidupan mereka memang sangat bergantung pada laut. Sama ada untuk mencari rezeki, menangkap ikan ataupun berlayar dari satu pulau ke pulau yang lain. Mereka dipercayai antara penduduk terawal di kawasan Laut Andaman dan hidup berpindah randah menggunakan bot sebelum menetap di pulau-pulau seperti Koh Lipeh ni. Tengah buat apa nama panggil pasu lah. Lampu saya. Muka dia macam nenek-nenek kita zaman dulu. Uish. Sama je. Sebab sini Satun 70% orang Islam. Orang Islam kan, 70%. Majoriti lah kot. Dah majoriti. Tengok dia punya design rumah kayu dia pun. Nampak perahu lama lah. Bot-bot nelayan lama. Dah 100 tahun dah. 100 tahun gunakan kayu jati. Kayu Apa ni? mungkin kayu yang tahan lama. Kayu tahan lama, kayu jati lah. Mungkin ban dia. Nampak. Ni dia macam patung. Ni yang putih. Inilah Tunku Kudin yang sebenar. Kudin Kumeh. Ni. Raja terakhir Satun. Raja terakhir. Tuanku Baharudin bin Kumeh. Kalau ataupun gelarannya dipanggil Tunku Kudin. Tunku Kudin. Raja terakhir Satun sehingga tahun 1909. 1909 ya. Sebelum Satun berpisah keluar pada Kedah. Kedah tua. Beliau merupakan pemerintah Satun pada suatu ketika dahulu dan banyak berjasa membangunkan kawasan ni. Bangunan yang kita lihat ni sebenarnya dibina oleh Tengku Kudin sekitar tahun 1902. Pada asalnya, bangunan ni disediakan untuk menyambut kedatangan raja dari Thailand. Walaupun raja tersebut akhirnya tidak sempat menginap di sini, bangunan ni masih kekal sehingga hari ini dan dijadikan Museum Nasional Satun. Jadi bila datang sini bukan sekadar tengok barang lama, tapi kita lihat sendiri bangunan yang menjadi saksi sejarah Satun lebih 100 tahun yang dahulu, geng. Kukong. Yo. Buah kelapa. Ni tumbuk cabai. Gila. Tak
Do not touch, do not touch. Kau tengok, aku rasa last rumah nenek aku dulu Cimini. Sekarang dah tak ada. Kalau kat Selangor dah tak ada, kat Kedah banyak lagi lah. Kalau kat Selangor susah nak dapat design macam ini. Ada mungkin ada, susah lah ada nak dapat. Tengok dia punya area tepi tingkap tu katil. Ish, memang zaman mengimbau lah zaman-zaman dulu tu. Melayu tradisional. Ni Melayu tradisional. Kat Malaysia, Masjid Zahir, Masjid Salam, ni masjid negeri Satun. Masjid yang panggil Mamang Sagara. Okay, itu saja guys. Kita akan solat Jumaat dulu. Let's go. Masjid tengah bercakap dalam bahasa Melayu. Akan bertemu dengan kita selepas sembahyang Jumaat nanti dengan masa tak panjang lah. Apa pun harap dan kita tolong tunggu sekejap. Nah, untuk dia dapat beri ucapan apa tu insya-Allah kita dengar daripada dia. Kemungkinan pada hari juga dia akan beritahu dan apa yang dia dapat daripada pejabatnya rakyat bagi tadi. Ni masjid kampung Guak Bantuan. Sini ketubah dia Bahasa Melayu tu, ubah dia. Jom, solat Jumaat yang pertama. Sekarang ni aku berada di Masjid Misbahuddin Banhuan. Yang menariknya, masjid ni merupakan antara dua masjid di Satun yang masih menyampaikan khutbah Jumaat dalam bahasa Melayu. Bagi aku, pengalaman ni memang istimewa. Walaupun berada di Thailand, masih dapat mendengar khutbah dalam bahasa Melayu. Rasa macam dekat dengan kampung sendiri lah geng. Ini menunjukkan masyarakat Melayu Islam di Satun masih kuat menjaga bahasa, budaya dan identiti mereka walaupun berada di negara Thailand. Memang satu pengalaman yang susah aku nak lupakan lah. Habis dia solat Jumaat, kami dipelawa pula ke rumah sahabat Afiq ni untuk makan tengah hari. Jujur cakap, sepanjang berada di Satun ni memang tak putus-putus ada je orang pelawa makan di rumah. By the way geng, orang satu-satu, orang kat Satun ni aish, baik-baik geng. Ya Allah, jumpa je ajak makan kat rumah. Ajak makan kat rumah. Sebaik tak tidur lah, jangan. Cukup lah. Ajak makan pun dah rezeki dah kan. So kita nak kawasan kampung, macam betul-betul rasa kampung Melayu lah. Suasana dia. So ni kita ke rumah kawan ni seorang ni dan makan tengah hari. Dia ajak makan tengah hari, baru kita teruskan ke Terang. Kita lanjutkan ride kita ke Terang. Gila lah. Ni apa tahu? Ni EX5 EX5. EX5 nombor 1 di Satun sebab dia dah keliling satu Thailand dah berabuk dah. Korang tengok lah aku tak Tengok enjin dia. Tengok enjin ni 250. Tengok block. Head block. Allahu Akbar. Kau tengok tu. Enjin 250 dah berhabuk keliling Malaysia. CB. Ni dia punya ni. Masya-Allah. CB apa? CBR. Oh, enjin CBR lah. Ya, sejarah 150. Oh, gila lah enjin CBR. Lepas tu dia letak dekat situ. Memang laju lah aku pun. Jenuh nak bawa barang berat. Motor dia pun kita kena tinggal. Gila lah. Orang-orang satu ni baik. Menyantuni tetamu jauh. Macam ni adab mereka ketika ada tetamu jauh dari Malaysia lagi kan. Tengok. Kita berada di orang apa namanya? Beranda. Pondok. Pondok ya? Orang panggil pondok. Gazebo, ya Allah. Gazebo. Aku lupa dah masuk Thailand, lupa semuanya. Masya-Allah, tengok. Dia menyantuni tetamu kita. Polis. Sobirin melayani kami. Masya-Allah, Sobirin, terima kasih. Okay.
Tengok mana? Suasana dulu. Tengok Gambar gambar ni. throwback. Masa kahwin. Masya-Allah. Bismillah. Walaupun singgah sekejap di rumah adik, tapi layanan dia memang buat kami rasa macam keluarga sendiri. Terima kasih atas layanan yang sangat baik. Okey, daripada ni mau pergi Tampik satu nak kan menuju ke Terang. Okay. 1 jam 15 minit je. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus ke Terang. Let's go. Bila orang tanya aku apa benda paling berharga sepanjang pengembaraan ni, jawapan aku bukan tempat yang cantik atau jalan yang menarik, tapi manusia. Sebelum aku mula ride ni, aku selalu fikir pasal duit. Cukup ke duit makan, nak tidur dekat mana kalau tak ada orang kenal macam mana? Tapi bila dah betul-betul keluar mengembara, baru aku faham maksud rezeki orang bermusafir. Di satu ni, hampir setiap hari ada orang je ajak makan, pelawa tidur di rumah, bawa jalan-jalan, tunjuk tempat menarik, sampai rasa macam keluarga sendiri dah geng. Aku sedar satu benda, bila kita berani melangkah dan letakkan pergantungan kepada Allah tu, kadang-kadang Allah hantar bantuan melalui orang yang langsung kita tak pernah kenal. Mereka mungkin tak mampu bagi harta yang banyak, tapi mereka bagi layanan yang ikhlas, dan bagi aku itulah rezeki yang paling mahal. Pengembaraan ni bukan sekadar mengumpul kilometer, tapi mengajak aku untuk lebih bersyukur, lebih menghargai kebaikan orang tu, dan percaya bahawa masih ramai manusia baik di dunia ni. Semoga Allah membalas segala kebaikan setiap insan yang pernah bantu perjalanan aku. Moga suatu hari nanti aku pula diberi peluang untuk membalas kebaikan tu kepada orang lain. Welcome to Terang. Ramai yang tanya macam mana aku bayar isi minyak dekat Thailand. Sebenarnya mudah je. Aku biasanya guna kredit card melalui Apple Pay. Selain tu boleh je korang scan Touch and Go korang. Dah settle lah. Kalau nak paling mudah, bawa je Visa kredit card ya. Setakat ni memang tak ada masalah. Untuk debit card ada setengah stesen minyak tu mungkin tak terima. Jadi lebih selamat bawa kredit card atau cash sebagai backup. Kalau nak dibandingkan harga pula, RON95 tanpa subsidi ya di Malaysia sekitar RM3.87 seliter. Manakala di RON95 Thailand ni sekitar RM5.15 geng seliter. Jadi beza dia lebih kurang RM1.30 seliter. Motor aku pula sekali isi penuh lebih kurang 8 liter dan satu tangki tu boleh pergi hampir 350 km. Jadi walaupun minyak di Thailand lebih mahal, penggunaan minyak motor ni memang jimat. Bali. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bali. Kan? Dia tak boleh cakap Melayu. Tak apa, kita guna translate. Oh, ni kafenya. Sabadi. So, malam ni kita akan stay di sini untuk satu malam dulu. Okay, Yamaha PG1 warna kuning. Wah, klasik. Wah, meter dia. Best ni. Malaysia bau keluar. Baru keluar ada. Aku pun nampak. Yang tak ada Honda. Honda yang tak ada. Ini ada, tapi yang ni lama punya ni. Yamaha. Yamaha punya.
Bali dia nak bawa aku ke satu tempat jetty ataupun tepi pantai lah senang cerita kan. Dia nak bagi aku tengok sunset yang cantik dia tunjuk tadi. Sampai-sampai dia tarik aku terus ke satu tempat ni tu. Dia bawa kita orang ke nak tahu, tengoklah video ni sampai habis. Let's go. Indah sungguh pemandangan yang aku dapat ni. Korang tengok ni. 1, 2, 3. Hui. Subhanallah. Lawanya. Balik. Masya Allah. Sunset. Thank you bawa tempat cantik macam ni. By the way, Bali dia tak boleh faham bahasa Melayu tapi kita try appreciate lah. Cantik je. Masya Allah. Tak siap lagi? Oh. By the way geng, kalau aku tak pergi tadi atau tak ikut Abang Lee, cantik Masya Allah. Korang tengoklah, saksikanlah. Sekejap, aku setting dulu. Wah. Cantik geng, Masya Allah. So ni basically ni jetty. Ombak dia. Ombak dia kuat. Ombak dia kuat sikit pada marin. Air pasang kan? Ya. Wah. Thank you Ali. Sangat cantik, Masya Allah. Aku punya, macam mana orang cakap, yalah baru hari ketiga kat Thailand ni. Banyak aku nak kena shoot, nak kena buat kerja. Dan satu benda yang aku akan terlepas, tak hargai momen yang right now lah. Sebab tengah nak rakam, tengah nak fikir nak edit, di same time tengah fikir kerja lah kan. Tapi rugilah kalau aku tak hargai momen macam ni. Belum tentu lagi aku akan dapat lagi momen best macam ni, peluang macam ni. Yelah, kebetulan juga aku jumpa Abang Ali disebabkan Afiq, kenalan Afiq juga dekat Trang. Aish, cantik lah. Dengan pulau-pulau kat sana cantik. Kok Sukun, Pulau Sukun. Pulau Sukun. Yang tu Kok Libong. Kok Libong. Tu belakang tu dah masuk Krabi. Krabi, macam mana Krabi tu. Nanti kita ke Krabi. Nanti kita ke Krabi geng. Aku akan bawakan vlog ni sampai ke Krabi. Boleh masuk. Macam bot kecil, bot nelayan. Oh, nelayan tu motor boleh masuk. Motor boleh masuk. Oh, so baru faham. Dia dalam 15 orang, motor boleh masuk. Motor boleh masuk lah, 2 orang. Tengok ni, ombak dia kuat ni, air pasang ni. Sunset dah hilang geng. Sunset dah hilang. Tengok geng, langit warna pink. Tu atas tu. Masya Allah, subhanallah, cantiknya. Dah nak waktu maghrib. So kita berehat di rumah Abang Lee dululah. Aku nak kena edit macam biasa. Setiap hari aku edit untuk TikTok dan IG, Facebook, short video. So nantikan video aku YouTube pula. Aku kena edit. Kesan korang kena sidai, YouTube kena sidai. Cantiknya. Okay geng, tak habis lagi vlog ni. Ingat tadi nak habis dah. Kita tak ada kredit apa, cakap bonus, kredit bonus, kredit footage orang cakap. So ada tambahan sikit sebab Abang ni
ajak kita orang makan malam. Makan dulu sebelum rehat semua. So, alhamdulillah rezeki bermusafir daripada pagi tengah hari ke malam geng. Straight hari ni kita tak gunakan duit untuk makan. Ada sikit duit minum lah. Alhamdulillah rezeki. So, ni Abang Ali. Dia tengah busy untuk uruskan kita, melayani tetamu lah. So, malam ni Ni gulai. gulai yang Adit masak tadi. Lebih kurang. Lebih kurang. Kemsom. Wah, masya-Allah. Kemsom pula. Kemsom pula. Geng. Kecil. Dia macam asam pedas. Asam pedas. Besi Thailand. Besi Thailand. Asam pedas besi Thailand. Maliawah. Yang ni telur dadar. Telur dadah. Thailand bagi kai. Kai. Aku pun dah cakap Thailand Kai. Lembut sikit. Siapa yang cakap kasar tu kat Malaysia, datanglah kat Kai. Kalau ayam pun kai juga tapi Kai. dia kerahit kai. Kai. Dia Kalau telur kai. Kalau tinggal sama tapi lain. dia intonasi lain. Dia Kai. Itu ayam. Kalau ikan pula. Pelah. Kena bangga. Macam tu. Tinggal. Sebab tu lah dia orang cakap lembut bukan suka-suka je. Intonasi tu ada makna yang lain. So alhamdulillah. Kalau korang nak tahu, datanglah ke sini. Nenek 78. Kuat lagi sihat alhamdulillah. Saya doakan nenek sihat. Mak ke nenek? Kuat-kuat lah. Kuat mak. Sihat-sihat. Sihat-sihat doa. Gigi tak ada lagi, gigi tak ada. Tak apa, kuat juga. Yang penting sihat. Balik, Allah lewat. Gigi. Masya-Allah. Teringat nenek aku, arwah nenek aku dah tak ada. So, menyimbau baliklah. So, kita makan. Masya-Allah, tengok Abang ni hidang aku. Dia hidang aku, geng. Tengok dia hidang aku. Nasi. Tengok, dia tak nak bagi tetamu yang ambil tau. Dia sendiri yang buat semua tu. Masya-Allah. Semoga Abang Li sihat selalu. Amin, amin. Ya. Doa. InsyaAllah. Ya. Mak mai kini. By the way, geng, mak ni umur 78. Sihat, kuat lagi. Ada 4 anak. 4. Abang Li yang keempat. Ada anak je, duduk dekat Satun. So, inilah mak. Terima kasih. Mak yang masak ikan masin, telur, goreng. Mak goreng. Ni gulai. Masya-Allah, Roy. Alhamdulillah. So, itu saja geng vlog hari ni.